Abang tengok 0 hingga 100 berapa saat? Tak sampai 10 saat, tak sampai 9, tak sampai 8 saat. Kurang lagi. Okey, bismillah. Abang tengok bang. Dah 100 dah bang. Bang, harga 25k abang takkan dapat model ni. Okey, tapi abang akan dapat C200 yang tahun 2000 lah. Jackpot saya cakap. Kalau abang beli 2 biji dalam satu resit, abang call saya bagi diskaun lagi puas hati. Memang takkan dapat dekat mana-mana. Okey bang, saya dah habis test drive. So abang boleh tengok mileage kereta ni 53,000 saja. Sebab tu saya cakap dengan mileage 53k, tak sampai lagi 60k, tak sampai lagi 100k, mileage rendah macam ni bang, abang dapat kereta yang puas hati macam baru ni bang, sangat-sangat untung bang. Sangat-sangat untung bang. Okey abang tengok ya, saya naik bonggol besar ni pun tak ada bunyi apa-apa. So bila saya pusing steering, semua basing balas. Okey, steering rack kereta ni original lagi, tak ada bunyi, tak ada problem. Memang 10/10 saya bagi markah. Untuk steering rack bukan 9/10, memang 10/10. Semua tip top. Okey, kereta ni ada reverse camera lagi. Reverse camera HD memang terang. Okey, so dia ada auto lah. Bila abang nak bawa parking, dia akan tunjuk lah. Kalau bila abang belok, ni semua dah complete lah bang. Abang tak payah pening-pening dah. Okey, so banyak benda abang dah untung dekat Enjin kereta. senyap. Ni tengah start bang. Enjin senyap. Abang nak tengok tak bahagian enjin? Jom saya belanja bang. So abang tengok kereta ni. Okey, so abang tekan dekat sini. Tekan ni, nampak ni bang. Dia ada bang macam BM juga. Okey, abang tengok. Dekat sini dia akan tukar Eco, Comfort, Sport, Sport Plus. Yang ini abang boleh setting. Abang nak macam mana? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rahim dari AR Speedworld. Hari ini saya nak review sebuah kereta mewah yang model Mercedes-Benz C250, spek eksklusif. Bang, yang ini bukan spek biasa-biasa, inilah model spek eksklusif. Okey, masa baru harga kereta ni sangat mahal sebab yang ini bukan C180, bukan C200, tapi ini C250. Okey, so harga saya nak jual sangat murah sebab condition kereta ni macam baru bang. Memang macam baru, satu owner saja. Abang tengok muka depan kereta ni, dah tahu dah bang. Kereta ni nampak macam Mercedes S-Class. Tapi yang ini bukan S-Class, yang ini C-Class. Okey, dia nampak lebih eksklusif, lebih mewah, lebih cantik. Abang tengok luar dulu bang. Kemas bang. Original condition bang. Yang paling jackpot ada sunroof. Abang tengok ni, ada sunroof. Okey, cermin masih original lagi. So body kereta ni pun masih cantik. Tak ada kemeh, tak ada calah. 4 buah tayar bang. Saya bagi tayar baru, tayar Continental. Lampu belakang semua macam baru lagi. Okey, abang tengok ini C250 bang Masa baru harga kereta ni mahal bang. Bukan 100,000, bukan 200,000, bukan 250,000, bukan 270,000. Lagi mahal bang. Sekarang bukan 100,000 bang, bukan 80, bukan 70. Saya buat special offer 69,900 saja. Bang, mana abang nak dapat Mercedes-Benz yang spek cantik macam ni, yang spek eksklusif? 69,900 memang murah bang. Okey, mesti abang yang tanya, bang, kenapa bang kereta ni dah nampak eksklusif? Kenapa rim dia macam nampak lama sangat, rim dia kecil sikit? Kan saya dah cakap, ini lebih kepada comfort, lebih kepada luxury. Okey, yang ini bukan AMG bang. Kalau abang nak AMG, saya ada C250 juga, C200 juga yang spek AMG. Harga sama saya jual. AMG ni memang banyak ada bang, tapi yang cari spek eksklusif tak banyak. Okey, sebab apa? Abang nampak rim macam ni, dia nampak biasa-biasa je kan.
Okey, tapi rim ni saiz 17 inci bang. Bila 17 inci rim kecil, tayar boleh masuk tayar besar. Bila tayar besar, bila abang langgar lubang ke absorber kereta ni, dia memang selesa. Okey, dia lebih comfort, tak ada hentakan kuat. Okey, kalau abang pakai rim besar, tayar kecil, rasa tak macam Merc bang. Dah rasa macam Honda dah nanti. Okey, so yang ini dia lebih kepada comfort. Abang tengok depan pun dah tahu dah bang. Grill kereta ni mahal bang. Depan meja grill ni bang sangat mahal. Grill depan dia sangat mahal. Okey, so abang tengok bumper dia pun dia sebab C250 dekat depan tu, kat bawah tu dia ada chrome sikit, belakang pun ada chrome sikit. Okey, model ni boleh beli, boleh pakai ke? Abang tengok video ni sampai habis, saya bagi tahu. Kenapa kereta ni boleh beli? Bang, kereta ni bang, inilah Mercedes-Benz yang paling senang jaga, yang paling murah, yang paling orang cakap Rotex pun murah, minyak pun murah, spare part kereta ni pun murah dan senang dapat. Okey, kalau abang beli yang model lagi baru, spare part lagi mahal. Kalau beli yang model yang lama sangat, spare part susah nak dapat. So yang ini model yang tengah-tengah, tahun 2015 dengan harga 69,900. Boleh beli bang, boleh. Harga dah macam harga Toyota Vios. Vios lagi mahal. Kalau Vios baru lagi mahal. Yang ini boleh beli, boleh pakai, garanti tak ada masalah. Okey, luar dah cantik macam ni, abang nak tengok dalam tak? Kalau abang tengok dalam, confirm abang beli punya bang. Okey, abang tengok nampak biasa-biasa je kan. Saya nak buka dalam ni. Bang, saya bagi tahu kalau saya buka ni, confirm abang terbeli punya. So abang nak tengok video ni sampai habis tak? Hati-hati bang. Kalau abang takut terbeli, jangan tengok video ni. Stop sekarang. Kalau abang tengok juga, jom bang, saya buka bang, saya belanja bang. Mewah bang, mewah habis bang. Dalaman kereta ni, seat dia macam baru. Puas hati bang, memang puas hati. Abang tengok sendiri seat kereta ni, cantik, handsome, cun lagi. Okey, dashboard semua cantik bang. Abang tengok ni, tengok sendiri bang. Dengan condition macam ni, door trim cantik. Okey, sini pun cantik. Seat bahagian passenger pun cantik. Saya buka satu-satu, abang tengok je bang. Okey, saya tekan ni semua, abang tengok ni semua masih function bang. Bila tekan macam ni, semua lembut bang. Okey, abang tekan ni, semua masih bang, function. Yang ni bahagian belakang, abang boleh tengok seat kereta ni bang. Masih cantik, masih tip top lagi. Okey, sebab yang ni spek 250, abang tengok dia ada langsir bang. Langsir ni bang, owner tak pernah pakai bang. Sebab macam baru, abang tengok ni, jaring dia tak ada koyak. Selalunya kalau dah pakai selalu benda ni, dia dah longgar dah. Okey, cermin masih original Mercedes lagi, tinted pun mahal. So bersih, ada sound system yang puas hati. Kat sini pun cun. Okey, yang paling penting ada aircon belakang. Dan kereta ni kalau owner pakai lasak benda ni bang, selalunya abang tengok, sebab dia lembut lagi bang. Bila tarik, tak ada longgar-longgar semua bang. Okey, seat belakang pun masih cantik. Okey, lampu kat tepi ni semua ada bang. Dia waktu malam baru nampak ni lampu ni. Bila gelap, abang akan nampak lah lampu oren-oren kat sini. Okey, so kita tengok bahagian dashboard, view dari belakang. Macam mana bang? Macam mana bang? Abang nak beli tak? 69,900. Abang jangan cakap bang, mahal sangat, jangan bang. Bang, yang ini saya cakap terus terang, harga kereta ni sebenarnya murah sangat. Sebab condition tu yang buat harga bang. Tengok sendiri bang, kereta ni macam baru. Eksklusif bang, memang eksklusif. Aircon belakang ada, semua bersih. Apa lagi abang nak? Kereta ni boleh beli, boleh pakai. Okey, so sekarang saya dah start kereta ni, enjin masih running. Okey, so lampu daylight semua abang tengok masih function. Lampu semua masih function, tak ada masalah. Lampu semua masih original lah. Ini lampu semua masih original. Abang tengok lampu daylight. Okey, yang ini semua masih ada lagi bang. Abang nampak ni bang, LED, high performance ni lampu ni. Lampu Mercedes semua masih original lah. Semua masih original dari kilang Mercedes. Okey, tayar Continental.
Abang tengok sendiri, tayar baru. Okey, tayar bunga tebal lagi 99% lagi. Okey. So kereta ni abang jangan takut, tak ada asap putih ke, asap hitam ke, semua tak ada. Okey. So saya dah tunjuk bahagian luar, dalam kereta memang perfect condition. Sekejap lagi saya nak test drive kereta ni. Kereta ni abang boleh beli dengan berani, saya cakap bang. Kereta enjin senyap. Ni tengah start bang. Enjin senyap. Abang nak tengok tak bahagian enjin? Jom saya belanja bang. Okey bang, inilah bahagian enjin bang. So abang boleh tengok kereta ni masih original condition . So enjin dia bersih sangat, macam baru. So barang-barang ni abang tengok ni semua masih original. Okey. So abang tengok kereta memang tak ada accident. So kat sini semua skru ni semua, nut ni semua masih original. Kat sini semua masih ori, tepi ni masih ori. Okey. Yang kat sini pun semua masih ori lagi, semua masih ori. So abang tengok bonet kereta ni pun, kapek ni pun masih cantik, tak reput, tak koyak. Ni semua masih ori lah bang. Abang boleh tengok lah dia punya ni semua ori. Kalau ada accident ketuk abang boleh tahu. Okey, ada leaking ke tak? Itu benda penting. Okey, ikut mata saya abang tengok habuk saja ada, tapi tak ada leaking. Saya dah zoom dah. Saya dah zoom dah kat sini, kat sini. Kalau leaking selalunya kasket lah bang. Tapi yang ni alhamdulillah tak ada leaking. Bersih bang, macam baru ni. Abang tengok ni. Sebab tu saya cakap condition kereta ni puas hati. Memang puas hati, owner betul-betul jaga. Sebab mileage rendah. Mileage kereta ni sangat rendah. Kejap lagi saya tunjuk gambar mileage. Baru abang tahu. Dengan condition enjin macam ni, bersih. Ni bang, saya tak polish, saya tak lap, saya tak cuci bang . Ingat dah, abang beli Mercedes ni, yang mana pakai model ni, jangan cuci enjin. Sangat bahaya. Kereta ni tak boleh cuci enjin. Kalau yang mana cakap boleh cuci enjin, terpulang. Itu memang risiko dia lah. Yang mana pandai tu boleh cuci, pandai-pandai tanggung. Sebab kereta ni memang abang tengok. Takut dia punya ECU ke, apa-apa barang-barang elektronikal ke, wiring ke, semua ni. Kalau kena air, saya memang tak berani bang. Saya memang takkan cuci enjin. Kalau lap-lap tu adalah. Tapi kereta ni baru masuk, kita tak lap. Abang tengok habuk ni masih ada lagi bang. Ada habuk lagi. Okey, ada habuk lagi kan, nampak ada habuk kan. Okey, so enjin dah tengok. Enjin tu penting bang. Luar tu kalau cantik tak apa. Yang penting bahagian enjin. Okey, so barang saya dah habis review. Sekarang saya nak test drive. Macam mana bang? Ready tak bang? Jom kita bawa relax dulu. Lepas tu baru kita. Okey bang, sekarang saya nak test drive Mercedes-Benz C250. Okey, so abang tengok dalaman interior kereta ni sangat cantik. Okey, so saya dah start kereta ni. Abang tengok meter kereta ni macam baru, tak ada masalah. Yang penting skrin kat tengah-tengah ni bang, dah macam main game dah bang. Dah macam main game. Okey, so dekat sini abang tengok, dia tunjuklah skrin tu memang nampak macam baru, tak ada crack ke ataupun macam rosak-rosak kena cahaya matahari pun tak ada bang. Okey, so meter macam baru. Okey, nombor 2 macam tadi saya cakap, abang tengok steering ni, benang-benang ni, ini jahitan original bang. Bukan kita jahit. Maksudnya bang, benda ni tak ada koyak. Kalau dah koyak, dah reput, mungkin owner akan buat jahit balik ataupun kami akan buat. Tak, yang ni memang semua original. Okey, benda-benda ni semua ni bang, kalau warna ni dah pudar, dah pecah, tak ada jual bang saya rasa. Okey, nak cari macam ni dekat mana bang? Dekat Shopee pun tak ada bang. Kalau carbon punya dekat mana-mana jual, tapi yang inilah mahal bang. Okey, dan lagi satu, benda-benda chrome ni semua, kalau selalu kena kuku ke, bawa barang ke apa ke, mesti hilang. So yang ni cantik. So dekat sini pun masih cantik. Dengan tulisan-tulisan ni semua cantik. Dengan sini pun masih cantik. Warna ni pun tak hilang. Warna kat sini pun tak hilang. Okey, selalunya warna-warna ni semua dah hilang. Dia akan reput bang. Okey, so apa tengok, semua tip top. Okey, kereta ni ada reverse camera lagi. Reverse camera HD memang terang. Okey, so dia ada auto lah. Bila abang nak bawa parking, dia akan tunjuk lah. Kalau bila abang belok, ni semua dah complete lah bang. Abang tak payah pening-pening dah. Okey, so banyak benda abang dah untung dekat kereta sini. Sekarang kita nak masuk gear D. Kita nak jalan
nak test drive. Okey. Okey, bismillah, kita drive dulu. Okey, so abang tengok gear 1 ke gear 2, gear 2 ke gear 3, dia tak ada sangkut-sangkut ke, semua tak ada bang. Gearbox kereta ni macam baru, tak ada delay, tak ada jacking. Itu yang kita nak bang. Beli kereta, 3 benda perkara paling penting. 1, enjin. Nombor 2, gearbox. Nombor 3, aircon bang. Ini benda 3 ni abang kena betul-betul kena tengok. Okey bang, jalan ni tak rata. Okey, abang tengok ya, saya naik bonggol besar ni pun tak ada bunyi apa-apa. Okey, steering rack kereta ni original lagi, tak ada bunyi, tak ada problem. Memang 10/10 saya bagi markah. Untuk steering rack bukan 9/10, memang 10/10 sebab tak ada bunyi apa-apa pelik-pelik. Absorber pun saya bagi 10/10, tak ada bunyi. Bunyi kedekak ke, bunyi kedek ke, bunyi besi ke, bunyi apa-apa semua tak ada. Okay, kita buka kamera wide sikit biar abang nampak semua. Kereta ni senyap sangat bang, senyap sangat. So angin luar pun apa nak masuk dalam pun tak dengar lah. Ada yang kereta bunyi zzz sikit kan, yang ni tak ada. Senyap je. Takut bang, ni bahaya jugalah bang bila isteri abang call kan. Bila abang cakap abang tengah drive kereta, takut isteri tak percaya. Kat mana ni, senyap je macam hotel le. Itulah benda masalah ni. Okay bang, kita bawa laju sikit. Okay, kita masuk jalan pelan ni. Ini tempat jalan test drive baru bang Sebab tempat yang dulu saya test tu, sekarang kereta dah banyak bang. Kita nak try 0 hingga 100 pun tak lepas. Nak bawa laju pun bahaya. So kat sini kita boleh lah tekan-tekan sikit-sikit boleh lah bang. Jangan tekan sangat. Okay, kereta memang tak ada masalah. Ni jalan berlompat-lompat juga bang, tapi alhamdulillah bahagian bawah absorber ke, steering rack ke, ataupun arm ke, bearing ke, tak ada bunyi. Bang percayalah bang cakap saya bang, memang tak ada bunyi bang. Okay, kat sini bumper abang tengok saya bawa laju sikit. Sebab yang ini saya berani bang, sebab model eksklusif ni dia bumper semua ni dia tak adalah rendah sangat. Kalau yang jenis AMG ni bang, dia kereta lower, nombor 1, nombor 2 bumper semua dia londe dah bumper kereta Mercedes ni. Tu yang sagak tu, kalau bawa bumper ke ataupun bawa laju ke, semua sangkut. Yang ini tak kisah, abang tekan je bang. So alhamdulillah bang, kereta saya boleh bagi rating. Sebenarnya saya nak bagi 10/10 bang. Kang saya bagi 10/10. Saya takut nanti orang tak beli Mercedes baru. Kang masalah satu lagi, sekejap lagi tak dapat Mercedes second hand kat saya. So saya bagi 9.9/10. 0.1 tu sebab saya nak test drive lah, sebab tu je kot. Memang kereta ni puas hati lah bang. Lembut sangat bang. Steering dia abang tengok soft sangat. Steering pun soft. Okay, so kereta ni abang jangan risau, ni kereta ni tak ada laju ke. Sebenarnya tak bang, ini dia comfort.
Nombor satu, kereta ni comfort tu penting. Okey, luxury pun ada, mewah, cukup cantik. So yang laju tu of course ada bang, enjin turbocharger. So abang tengok kereta ni. Okey, so abang tekan dekat sini. Tekan ni, nampak ni bang. Dia ada bang macam BM juga. Okey, abang tengok dekat sini dia akan tukar Eco, Comfort, Sport, Sport Plus. Yang ini abang boleh setting abang nak macam mana. Okey, kat sini abang boleh macam mana abang boleh setting. Okey, so bila dekat Sport, kereta ni dia beza sikit lah bang. Okey, yang ni Sport pun dah cukup dah bang. Sport Plus tak payah lah. Ni Comfort. Tadi tu normal. Sekarang kalau comfort lagi, sekarang saya bawa Sport. Kita tengok bang. Dia ada Sport Plus bang. Saya bawa Sport cukup dah bang. Bila abang bawa Sport, abang boleh rasa cara tukar gear dia. Dia macam, dia tak sama dengan tadi. Dia akan tengok sampai 2. Dia akan lagi nak laju lagi. Dia nak lagi macam tu. Okey, so kita U-turn jap. Steering rack semua tak ada bunyi bang. Jalan kosong. Okey, sekarang kosong. Abang tengok kosong hingga 100 berapa saat? Tak sampai 10 saat, tak sampai 9, tak sampai 8 saat. Kurang lagi. Okey, bismillah. Abang tengok bang, dah 100 dah bang. Saya break bang, ngam-ngam berhenti. Tengok bang, bawa 100, saya break. Betul-betul puas hati kereta ni. Break dia memang padu bang. Abang tengok bang, belakang berhabuk-habuk saya tekan bang kata. Okey, so yang ini break memang puas hati. Cuma dekat dalam tu tak rasa lah, tapi kat luar tu abang boleh rasa lah break dia tajam sangat. Saya tekan lagi bang. Jom kita tekan. Ni jalan corner bang. Harap-harap kereta jangan datang. 120 bang. Tengok ni. Okey bang. Perfect condition. So nak komplain, tak ada benda bang. Memang tak ada benda nak komplain. Ni naik bukit, kita tekan lagi. Jom. Corner tak ada buang bang. Kereta ni corner memang tak buang. 14 pun, 16, 18 pun tak buang. So saya dah test drive kereta ni. Saya boleh bagi 9.9 per 10. Abang beli kereta ni, saya rasa tak ada benda abang nak tukar. Bila abang masuk Sport, dia rasa lain sikit lah. Okay bang, saya dah habis test drive Mercedes-Benz ni. So mileage kereta ni abang tengok sendiri, 53k. Mileage yang kita dapat kereta ni, mileage memang rendah. Saya cakap terus terang, abang tengok walaupun mileage rendah, kalau kereta condition lasak jangan beli. Yang ini mileage rendah, condition kereta abang tengok sendiri. Cukup mewah bang. Mewah sangat cantik. Harga 69,900 yang ada sunroof. Okey bang, so harga 69,900 abang boleh dapat sebuah Mercedes-Benz C250 yang cantik, eksklusif. Kalau abang cakap bang, saya tak cukup bajet lah bang, saya nak murah lagi, ada tak Mercedes-Benz harga 25k? Bang, harga 25k abang takkan dapat model ni. Okey, tapi abang akan dapat C200 yang tahun 2010. Okey, ini 2010, ini 2015. 5 tahun saja beza, tapi harga jauh beza. Okey, yang ini kita nak bagi 25k,
Tapi tahun 2010 kereta macam baru. So yang ini spek bukan spek kosong bang. Ini model AMG. Lampu abang tengok, lampu model facelift, LED, lampu signal. Okey, bumper AMG. Kereta ni macam baru juga. Okey, interior abang tengok sendiri bang. Interior abang tengok sendiri bang. Yang ini pun dia nampak mewah, nampak kaya, tapi tak modern, tak style lah yang macam kat belakang tu bang. Tapi dengan harga 25k, abang boleh belilah bang. So abang boleh tengok, siap ada Android player, dah upgrade. Yang ini steering 3 batang, ada pedal shift. Okey, kapet AMG, seat semua masih cantik. Cuma kereta ni dia model W204. Yang ini W205. So 69,900 abang boleh dapat kereta ni. Ataupun dengan harga 25k, abang boleh dapat sebuah Mercedes AMG C200 yang exhaust kiri kanan dah siap, yang handsome, yang puas hati bang. Yang ini 25,000, yang ni 69,900. Tapi kalau abang beli 2 biji sekali dalam satu resit, itulah jackpot saya cakap. Kalau abang beli 2 biji dalam satu resit, abang call saya bagi diskaun lagi puas hati, memang takkan dapat dekat mana-mana. Okey? So, abang nak pilih mana satu? Yang ini ke yang ini? Mana-mana pun abang beli je lah abang. Harga jackpot. Assalamualaikum.